Hari ini hari apa Rabu. Hujan, renyai. Wah, hari ni ada Datuk main pick up aku Lain macam kereta dia. Main shoot Assalamualaikum. Lama. Ya naik. Tang-tang baru keluar kereta baru. Ajak berjalan pula ni. Allahu Akbar. Baik lah. Sihat? Alhamdulillah. Mantap Zamir, Rana. Jom. Nak ke mana kita? Puspakom Sungai Besar. Oh, kita kan semua. Nah, kita orang. Oh, ingat kita Zamir. Ya Allah, ingat masuk lah. Alright, bismillah. Ambil kita kan tadi? Ceras. Bukan Sungai Besi tu? Sungai Besi Ceras. Sungai Besi Ceras okey. So, kereta di Sungai Besi Ceras, Zamir ambil. Terus singgah rumah aku ambil aku. Dan terus pergi ke Puspakom Sungai Besar. Betul. Bismillah. Let's go. Mantap Lama. So, hari ni aku ada driver, aku boleh relax sikit. Alhamdulillah. Aku ni baru baik demam lah, sakit lah. Tapi Alhamdulillah hari ni sihat kebetulan. Dia memang buat backup untuk Zamir, untuk bawa. Dia pun lama tak melepak dengan dia ni. Susah nak lepak sekarang. Busy lah sekarang Busy. Alhamdulillah. Jom, let's go. Jom, bismillah. Alhamdulillah. Sampai Puspakom. Ni take kedua. Take two. Take kedua. Sampai Puspakom Sungai Besar. Alhamdulillah sampai. Sampai awal hujan sepanjang jalan, sembang-sembang tak rasa sampai sejam lebih. So kita masuk daftar terus. Okey. Ambil lah. Masuk siang lah. Cakap aku. Alright. Okey. Alhamdulillah. Puspakom B5 Sungai Besar siap. Mana? Okey. Cantik. Lulus Alhamdulillah. Lulus. Alhamdulillah, jom. Boleh gerak balik awal. Elak jam Elak jam. Buat biasa time-time ni nak balik ke KL memang jam. So kita balik awal lah. Pukul 4, pukul 5 jam teruk. Kunci kat aku. Alhamdulillah settle. Macam mana? Okey. Alhamdulillah. Ngam. Tak rasa jauh kan? Boleh menyembang dia. Tapi jauh sebenarnya. Jauh sebenarnya. So, kereta ni customer dia request untuk buat Puspakom saja. Siap mohon permit sebab jalan jauh. Mesin road tak mati. So, untuk tukar nama nanti dia buat sendiri lah. Sebab owner di JB, buyer di mana tadi? Sungai Besi. So nanti kalau aku racun dia untuk tukar nama aku boleh. Tapi tak apalah. Kalau dia nak buat sendiri, dia nak jimat. Sebab aku dah cah mahal ni. Okay. So pada korang nak renew road tag ke, Puspakom, tukar nama, apa-apa, InsyaAllah aku boleh urus. Ataupun Zamir Fast Runner. Cari page Facebook, TikTok semua Fast Runner. Ataupun Zamir Mat EG kan. Betul. InsyaAllah dia pun boleh cover KL Selangor. Luar KL Selangor pun insyaAllah boleh. Kena harga kita jalan. Let's go. Alhamdulillah. Tak, masalah sekarang ni. Tadi 2 ni orang pergi 3. Kau tengok duduk sekarang yang duduk pun dah macam apa lah. Sibuk nak ikut. Aku kata kalau nak ikut duduk dalam bonet. Tak nak. Duduk belakang tak. Atau bumbung macam senario apek. Kat Cerating dia buat dah, kita buat kat Kuala Selangor ni. Bahal lah. Aduh. Ni seat dah depan dah ni. Seat dah depan dah ni. Ni budak ke depan belakang steering. Aku ke depan hari ni. Sempit ni. Aduh, bahal lah. Anak pergi mana Man? Ikut ni? Kubur Gajah. Bawa? Ambil motor. Aduh, pandai singgah dia. Kalau kita tak call dia tadi, tak ada Dah balik dah sampai dah. Dah sampai ke Payaran dah. Aduh.